yang kita tak ada jawapan. Kita risau tentang masa depan lah maksudnya. Kita nak cari jalan penyelesaian pun mungkin perlukan masa. So kita tak tahu macam mana nak cari jalan penyelesaian tu. Dia tak terus akan datang macam tu. Jadi di luar kawalan lah maksudnya. Jadi bila jadi dalam keadaan situasi di luar kawalan, tekanan dan stres tu pun akan datang. Sebab tu kita selalu kata, belum minggu depan, belum esok dah rasa stres negatif, distress. Negatif ni maksudnya bila rasa je tekanan tu, emosi rasa terganggu dan memberikan kesan negatif. Contohnya tak kurang semangat ataupun mungkin sampai tahap bergaduh dengan orang, cepat marah, tidur tak lena, tiba-tiba selera makan pun hilang. So itulah kesan-kesan negatif dia. Sebab kita tertekan kan, rasa macam macam tu ibarat dia macam tak tahan. Tapi ada juga stres di mana yang jenis positif. Kalau belum pernah dengar, ada sebenarnya stres yang jenis positif. Contohnya, paling senang kalau saya nak bagi contoh, masa kita sekolah-sekolah dulu, ada kebanyakannya pelajar bila nak dekat exam, malam tu baru dia nak study. Malam tu baru nak study, esoknya exam paper contohnya. Jadi bila nak dekat dengan exam tu, baru dia rasa lebih semangat. Dia rasa macam lebih boleh bagi. Bila kita tengok orang lain boleh buat, walaupun kita kata fizikal berbeza, tapi bila kita tengok orang lain cuba buat dan ada semangat juga, kita pun rasa macam nak buat juga. Jadi bila kita rasa satu sakit tu yang mungkin berlainan dengan sebelum ni, dia boleh memberikan kesan positif. Sebab kita rasa ada nampak perubahan, mungkin sebenarnya tak sakit. Kalau dekat lihat ni perubahan fizikal, ataupun boleh jadi juga kehilangan seseorang, ataupun kehilangan daripada segi pekerjaan atau apa-apa sahaja perubahan yang besar. Yang kedua, risau tentang sesuatu. Macam saya sebut tadi lah, bila ada masalah, tak ada jalan penyelesaian, dia akan ada tekanan tu. Sebab dia sentiasa akan berfikir tentang masalah tu, macam mana saya nak selesaikan hidup ni. Yang ketiga, diskriminasi atau kebencian. Sama ada disebabkan fizikal ataupun benda-benda lain. Contohnya, fizikal kita boleh nampak. Mental pun, kesihatan mental pun boleh jadi diskriminasi juga. Jadi sebelum tu saya nak tanya, dekat sini ada ke siapa-siapa yang alami tambahan tanggungjawab? Contohnya, kalau dulu belum berkahwin, bujang, bila dah berkahwin ada anak, mungkin ada tanggungjawab sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, suami, isteri. Ataupun daripada segi kerja, contohnya naik pangkat, ada tambah tanggungjawab lagi.